Abang tahu, ramai dah tunggu kan kereta ni masuk Malaysia kan? Ya, ini adalah Aika V27, the first REEV Aika. Dan pada masa sama juga untuk buka yang ni, dia jenis yang tarik macam ni, ada bukan ke atas. So untuk yang ni pula drive mode dia ada 2, 4, 6, 8, 9. Bapak yang ini full charge boleh pergi up to hampir 1000 km. This is the beauty pasal REEV. Kalau untuk EV memang takkan boleh dapat lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni. Yang masih belum subscribe, bantu subscribe, bantu tekan lonceng, follow juga segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok. Pada laju, jom kita ceritakan apa yang ada dekat Aika V27 ni dan apa pula REEV ni bang. Jom, let's go. Ya, seperti mana yang abang katakan, ini antara kereta yang ramai, especially peminat-peminat Aika tunggu. Yes, ini adalah Aika V27 REEV. Ini juga merupakan the first REEV Aika yang ada dan juga merupakan model yang paling flagship sekali lah. So kiranya dia lagi besar daripada 03, dia lagi besar daripada V23. Tetapi yang lebih penting, this is not a fully electric, tapi sebaliknya dia ada gabungan antara enjin, dia ada minyak dan juga dia ada bateri. Dan katanya untuk yang ni, untuk minyak penuh dan juga bateri penuh, yang ni boleh pergi senang-senang lah. Boleh dapat lebih kurang dalam 1000 km. Tambahan macam abang cakap lah, REEV adalah antara the future ataupun the next future model lah, ataupun sebenarnya bukanlah EV, tetapi sebaliknya sekarang ni kalau kita tengok dekat China, dia orang dah start dah kenalkan model hybrid, model PHEV ataupun model REEV extended range, yang mana untuk extended range ni enjin tak perlu besar sangat, tapi sebaliknya dia gabungan antara enjin dan juga bateri yang dia boleh bagi range yang lebih panjang. Okey, dan berbalik kepada Aika V27 REEV, ini adalah versi left hand drive, dia bukan versi right hand drive, tapi kita dimaklumkan untuk Malaysia memang kita akan terima juga V27 ni untuk pasar Malaysia mungkin tahun depan lah, ataupun awal tahun 2027. Dan untuk yang ini, dia ada dua pilihan variant lah. Dia ada versi rear wheel drive dan juga dia ada versi all wheel drive ataupun IWD lah. Yang mana untuk dari segi design dia, kalau kau nampak kan, dia memang nampak is a signature dengan mana-mana model Aika, ataupun dia lebih terdekat dengan Aika V23. Cuma Aika V23 adalah versi EV sepenuhnya, yang ini adalah versi REEV. Yang mana REEV ni, dia teknologi dia lebih kurang sama macam Nissan. Dia ada enjin, tapi yang menggerakkan tayar bukanlah enjin. Sebaliknya, enjin cuma dijadikan sebagai generator sahaja kepada electric motor, ataupun dia charge bateri. Electric motor yang menggerakkan roda. Yes, yang menggerakkan roda adalah electric motor. So basically, kalau kau tengok yang ada dekat Nissan Kick tu, teknologi tu lebih kurang macam yang ini lah. So that's why enjin tak perlu cc yang besar. Sebab yang ini, walaupun kau tengok kereta ni gedabak besar, lebih daripada 5 meter, berat lebih pada 2.2 tan, tapi enjin dia 1.5 liter je kot. Ya. Dan berbalik dari segi design, bagi aku design ni memang handsome lah. Sejujurnya bagi aku memang design ni memang handsome. With the lampu bulat dekat bahagian hadapan yang ini, dan dia nampak macam ala-ala a bit off-road lah. Memang kalau ikutkan, kalau kita tengok mana-mana model Aika pun dia memang capable lah untuk light off-road dan sebagainya. Tetapi untuk yang ni memang boleh lah. Tetapi kalau kau tanya aku, off-road dia light off-road okey, tapi heavy tak boleh lah. Sebab kita tengok tayar pun kita dah tahu. Dan untuk bahagian wheel arch kat sini, kalau kau nampak kan, nampak dia punya shape ni, bagi aku memang nice lah. Wheel arch dia lebih terkeluar sikit. Dan untuk rim pula, yang ini rim dia agak besar tau. Yang mana yang ni digunakan saiz 265 45 21 inci. Yes, memang besar. Dan untuk bahagian tepi, kalau kita nampak kat sini, dia ada tulis REEV lah, extended range yang ni. Dan of course dia ada juga side step juga sini. Dan dari segi dimensi dia, yang ini memang dia lagi panjang daripada Aika V23. Yang mana ni panjang dia lebih daripada 5 meter tau, ataupun lebih tepat dia 5055 mm. Yang ini termasuk dengan tayar spare kat belakang tu lah. Dan tinggi dia lah 1894 mm, lebar 1976 mm. Manakala dari segi wheelbase dia adalah 2910 mm. Ya, wheelbase hampir 3 meter pun. Dan untuk bahagian belakang, kalau kau nampak dekat bahagian C pillar dia lebih panjang, lebih besar. Adakah ini adalah SUV 7 tempat duduk?
Jawapannya tidak. Ini adalah SUV 5 tempat duduk saja. Tetapi untuk bahagian belakang ni, C-pillar dia memang besar memanjang kat sini. Dan kalau kau perasakan, dia ada 2 cap dekat sini. Satu kanan, satu kiri. Ya, yang ini untuk petrol, sebelah sana untuk charging port lah. Dan untuk bahagian belakang, kalau kau nampak kan, sebenarnya lampu berpetak-petak yang ni, sebenarnya yang ini diinspirasikan daripada Lego tau. Ya, Aika kata inspirasi daripada Lego. Lampu 4 segi ni. And then of course macam aku cakap, kalau termasuk dengan spare tayar dekat bahagian belakang, ya, panjang dia lebih 5 meter. So, dan pada masa sama juga, untuk buka yang ni, dia jenis yang tarik macam ni, dia bukan ke atas. Dan dia boleh flat 90 degree. Well, ada kelebihan. Antara kelebihan dia adalah bukaan lebih besar, nak load, unload barang lebih mudah. Tetapi, kalau kau parking dekat shopping mall ataupun kau parking dekat tempat berpetak, ini masalah lah. Yang ni memang kau tak boleh buka besar. Even kalau belakang ada kereta pun, kau boleh buka kecil je. So, dia ada kelebihan dan juga dia ada kelemahan dia jugalah. Dan untuk bahagian belakang, macam aku cakap kan, bawah dia lebih pada space lah. Memandangkan because bawah dia ada bateri tau. So, that's why kalau kau nampak bahagian belakang dia lebih tinggi sedikit. Dan of course, just nak disclaimer sikit, dia dah bagi tahu lah, ini adalah prototype punya material. Apa yang kau nampak ini adalah versi prototype, dia bukanlah mass product, mass market punya. So kiranya quality, in terms of quality, kadang-kadang kau nampak cheap. So ini bukanlah mass product punya material. Sebaliknya ni adalah lebih kepada prototype punya material. Dan untuk bahagian belakang ni pun agak luas lah. Dia ada 715 liter. Tapi kalau kau turunkan seat kedua, lagi besar. 1818 liter. Ya, memang besar. Itulah. Handsome tak? Aku nak tengok. Handsome tak design ni? Berat jugalah. Tapi yang ini kan sebenarnya, dia bersaing terus dengan apa? Jetour T2. Untuk bahagian dalam pula, kalau kita nampakkan, interior dalam dia nampak macam V23 tau. Tetapi V23 dia tak ada meter. Tapi untuk V27, dia ada meter yang memanjang dekat bahagian sini. Tapi V23 pun boleh tambah juga, boleh tambah meter juga. Yang tu kena tambah duit lah untuk tambah meter. Tapi yang ini memang dah ada dah. Daripada kilang memang dah ada. And then datang dengan floating screen yang ni. Ada 2 wireless charger, 50 watt punya charger agak besar juga. Dan juga all masih lagi menggunakan jenis yang button-button. Walaupun yang ni guna macam button haptic touch kan. So, but still okay lah. Masih lagi all the button-button yang ni. So, untuk yang ni pula, drive mode dia ada 2, 4, 6, 8, 9. Bapak. Dia ada 9 drive mode yang berbeza dekat bahagian sini lah. And then, ada armrest yang agak besar. Dalam ni. Nampak ni? Dalam ni. Dan more important thing dia lah, untuk bahagian dalam ni memang nampak mewah. Walaupun kereta on tour. Yes, memang nampak kereta on tour. Tapi at least okay lah. Yang bahagian sini dia ada combination antara warna gelap dan juga warna cerah yang ni. Okay, tetapi untuk lagi menarik lah untuk bahagian atas. Kalau kau perasakan dekat bahagian atas ni, dia punya moonroof dia split. Kiri, kanan. Jenis memanjang. Dia bukan typical yang normal punya sunroof or moonroof. Tapi yang ni dia ada kiri dan juga kanan. It look very nice lah. Dan di sebalik itu, di sebalik moonroof dipisahkan dengan speaker yang jenis memanjang daripada depan sampailah ke bahagian belakang. Pioneer punya speaker. Nice lah. Bagi aku memang nice. Ada ambient light lagi dekat bahagian sini. Menarik. Untuk bahagian belakang, luas. Memang betul lah. Wheelbase dia lekat 3 meter. So untuk second row memang besar. Memang besar gila lah. Even kedudukan pun agak selesa. Support yang ni okey. Agak nice yang ni. Dan juga untuk lay down pun okey juga kat sini. Ada aircon belakang. Ada 2 Type-C charger kat sini juga. Dan juga untuk yang ni dia ada hook. Ada kiri dan juga kanan. Maksimum dia adalah 3 kg. Mula-mula ingat macam table tau. Tapi bukan meja. Sebaliknya adalah ada simpan tempat barang. Okey lagi lah. Tapi basically untuk belakang ni selesa babe. Besar belakang ni. Macam abang katakan, untuk REEV ni dia ada enjin. Sebaliknya enjin yang diguna pakai ni bukanlah untuk menggerakkan kereta. Sebaliknya enjin cuma jadikan sebagai generator saja untuk charge bateri, dan yang menggerakkan tayar adalah elektrik motor. Itulah dinamakan sebagai teknologi REEV. Dan untuk mengatakan dia ada enjin, tapi enjin dia tak besar. 1.5 liter turbo saja. Tapi dia punya power, dah nak macam enjin 3.0 liter lah. Yang mana untuk yang ni, dia punya power adalah 449 horsepower, 505 Newton meter torque, dan juga untuk 0 to 100 cuma 5.9 saat dengan top speed dia 180
kilometer sejam. Of course, dia ada bateri lah. Dan bateri dia agak besar juga lah. 34.3 kilowatt dia punya bateri. Dan hasil gabungan antara enjin dan juga elektrik motor dan juga bateri, yang ini full charge boleh pergi up to hampir 1000 kilometer. This is the beauty pasal REV. Kalau untuk EV memang takkan boleh dapat lah. Untuk charge bateri pula, OBC untuk AC dia support 6.6 kW lah. Tapi untuk DC dia support 60 kW. Tapi yang paling penting, yang ini dia ada V2L. Besar babe, 6 kW. Normal 3.3 kW. Yang ini boleh pergi 6 kW untuk V2L. Dan lebih penting adalah, yang ini dia bukanlah leather frame lah. Walaupun kita nampak dia macam like off-road lah, tapi dia bukan leather frame. Sebaliknya dia guna monocoque. Depan McPherson suspension, belakang digunakan jenis multilink. Antara kelebihan dari segi monocoque, of course lah, driving lebih sedap lah. Dia tak kerah macam leather frame. Dan persoalan yang lebih penting, berapa pula harga yang iCar Malaysia nak jual nanti kan? Buat masa ni macam cakap lah, untuk di Indonesia pun dia orang tak launch lagi. Dia cuma preview je. So ini adalah versi left hand drive. Of course, dia adalah lebih mahal berbanding daripada V23 sedia ada. So size dia lebih besar, lebih better daripada V23. Ini adalah versi flagship lah. Kalau kita tengok V23, dia tak sampai 200,000. Mungkin yang ini versi REEV mungkin boleh cecah 200,000 boleh lah. Ini pun dia kena CKD tau, dia tak boleh CBU. Sebab untuk CBU, untuk model REEV ke, hybrid ke, ataupun PHEV, dia tak ada insentif daripada government. Dia must CKD. Ya, kita yakin percaya lah. So, sekarang pun dia tengah buat kilang dekat Malaysia. Dan kita yakin percaya yang ini memang akan CKD. Sebab 03 dah CKD. V23 pun dah CKD. I think this one will be soon a CKD. Andai katalah, dia jual harga, dia tak boleh mahal sangat tau. Sebab kompetitor dia adalah Jeto T2 PHEV. Jeto T2 PHEV pun 100 apa? 150, 160 ribu. So untuk yang ni pun dia tak boleh jual lebih mahal daripada itu. Dia tak boleh jual lebih 200 ribu. Kalau jual lebih 200 ribu, aku rasa mungkin susah nak jual. Dia kena jual lebih kurang dalam mungkin 150, 160, 170. Yang itu memang boleh dengar. So apa pandangan korang pasal iCar V27 REEV ni? Komen dekat bahagian bawah. Adakah anda juga salah seorang yang menanti dia masuk ke Malaysia? Komen juga dekat bahagian bawah. Okay, I think sampai sini saja video kita pada kali ini. Thank you for watching. Macam biasa, ada sebarang soalan, letak bahagian bawah. And bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, tolong langsung kita subscribe. Tolong kita kauceng. Follow je segala social media itu, Facebook, IG, TikTok, Pelaju. Dan kita akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.